Apa maksud cash flow? Saya, pengaliran wang tunai setiap bulan. Apa itu duit bocor? Duit yang selalu bocor daripada tabung. Bocor dia yang hilang tanpa disedari. Berapa peratus ideal untuk simpan daripada gaji? Saya, 20%. Oh tak mampu lagi 5. Saya memang tak mampu. Modal minimum untuk mula melabur saham. Saya 100. Apa beza simpan versus melabur? Saya, labur. Kita guna duit lebihan kita untuk melabur. Simpan, kita simpan untuk kecemasan kita. Jawapan tak diterima. Bukan jawapan yang dicari. Apa beza simpan versus melabur? Keburukan. Keburukan pula. Pura-pura. Tambah-tambah je yang nanya ni pun. Simpanan you tak boleh nak grow. Melabur you boleh grow. Simpan duit selamat tapi tak kembang. Melabur duit berkembang tapi ada rezeki. Cuba tanya lemang ke? Kan mesti raya. Boleh ke buat duit dari rumah tanpa bisnes? Saya, boleh. Dengan trading saham. Trading unit trust. Jual cookies dari rumah. Apa maksud passive income? Serius hati. Passive income adalah duit yang kita dapat tanpa Perlu berusaha tanpa keras. perlu kerja keras. Apa storage courses yang boleh bantu saya mula urus duit? MCM, Apa tu MCM? Money and Cash Flow Mastery. Nak dapatkan MCM? Link di bio. Belajar sesuatu? Sila komen. Share post ini sekiranya anda rasa post ini bermanfaat.